Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Malam ni lambat sikit kita saya nak postpone pun rasanya tak wajar juga. Dah 2 malam lah tidak berhubung dengan kawan-kawan semua. Jadi malam ni walaupun banyak kerja tadi, saya terpaksa saya janji tadi pukul 10 suku, tapi tidak dapat. 10.30 lah kita, 10.40 10.34. Okey, kita mula itu. Hari ini saya bercadang untuk menunjukkan sikit apa yang saya buat hari ni lah. Sekarang ni saya dalam tu fasa untuk mengaktifkan kerjasama saya semula dengan Lincoln University College, di mana saya akan operate kliniknya, iaitu Mizura VF di Kelana Mall PJ. Iaitu kita mula-mula dulu saya bercadang, kita dah bersetuju untuk buka untuk saya datang itu ke sana pada hari Rabu, tapi ada perubahan sikit. Hari Rabu kursus homeopati telah dimulakan. Jadi hari Rabu tu diambil oleh itu Lincoln untuk menjalankan kursusnya, dan dibagi saya pada hari Jumaat. Jadi insyaAllah mulai minggu ini saya akan berada di Lincoln University College Clinic Mizura VF di Kelana Mall PJ. Jadi untuk permulaan ni kita akan tumpukan lebih kepada by appointment, rawatan by appointment. Keutamaan kita pergi kepada masalah-masalah berkaitan dengan prostat, masalah itu gastric GERD, masalah sembelit, masalah buase, masalah itu fibroid, masalah cyst, lebih kurang macam tu lah, InsyaAllah kita akan mula daripada hari Jumaat ni, daripada pukul 11 hingga pukul 4 petang. Dan saya akan dibantu oleh kaki tangan akademik di Lincoln University dalam fakulti homeopati dia. Saya akan dibantu di situ. Itu satu tu. Kedua, kerjasama saya dengan Lincoln ialah kita akan mula mengambil pelajar. Buat sementara ini, mereka yang mempunyai ijazah yang berkelulusan ijazah dalam bidang-bidang itu tertentu, kita tidak tepatkan bidangnya, boleh apply melalui saya akan bawa application itu ke Lincoln, dan kita akan uruskan pengambilan student secara full time. Tapi kebanyakan kursus syarahan akan dibagikan atas online dan bersemuka pada tarikh-tarikh tertentu yang
dipersetujui oleh itu MQA. Jadi itu dia the latest yang saya nak itu. Jadi saya tengah mengolah ini lagi. Inilah yang menyebab saya terlambat sikit. Jadi saya ulang balik. Pertama sekali secara rasminya pembukaan itu klinik homeopati Mizora itu VF dipunyai oleh Lincoln University College dengan saya sebagai operatornya mulai daripada Jumaat ini 1 hari seminggu, daripada pukul 11 ataupun 12 hingga pukul 3-4 petang. Dan kita fokus kepada kes-kes yang berkaitan dengan prostat, masalah kencing lelaki perempuan ada, kemudian kes-kes lain seperti cyst fibroid, gastric GERD, itu masalah buang air besar, buasir. Kita tumbuh pada itu dulu. Dan penggunaan ialah ubat itu combination yang WFP sendiri keluarkan. Itu satu. Yang kedua tadi ialah kursus yang bertaraf full time tapi kuliahnya dia bagi online kebanyakannya dan bersemuka dalam masa-masa tertentu yang mendapat yang dipersetujui oleh MQA nanti. Itu saya sebagai koordinator luar, jadi sekala itu tu boleh submit pada email saya. Lepas tu saya akan berunding dengan itu Lincoln University College untuk pengambilan. We try to give the best and yang termampu untuk mengamaikan practitioner homeopati yang diakui dan bertauliah. Okey, itu dua perkara sampingan lah. Tapi hari ini tadi saya terlibat dalam membetulkan lagi saya punya ubat yang ada. Jadi ini jap saya tengok sini. Alah, I say. Okey. Saya highlightkan itu di komputer saya. Ini ubat-ubat yang saya ada lah. Banyak lagi dia dalam ni. Sekarang ni sampai ke 31, 30 apa ni. Kemudian dalam sini ni hampir saya fikir dalam 40 lebih jenis patent medicine, ubat itu. Saya tunjukkan satu dua. Pertama sekali, of course, ubat yang Fikri ni ubat yang memulakan saya membuat patent medicine, iaitu ubat berformula ni, iaitu Fikri. Saya mulakan pembuatannya pada tahun 1983 mula ubat ini. Ini Fikri ini. Kemudian dan saya tulis 82 saya ke UK, 83 sebenarnya. Tapi saya
mula betulkan dan akui, saya sendiri akui benda tu pada 1984 lah, semasa saya membuat PhD di sana dulu. Kemudian ni Fikri. Kemudian Fikri ni terbagi kepada dua. Satu Fikri biasa, untuk kes-kes biasa yang tidak tidak berat. Kemudian saya juga mengwujudkan, lepas itu saya bangunkan Fikri Special. Ini untuk mereka yang dah lanjut umur, mengalami masalah bayi, kanak-kanak, pelajar termasuk pelajar pusat pengajian tinggi, warga kerja dan warga emas yang mengalami masalah berikut: mengalami masalah lambat bercakap, lambat memahami, lambat bertutur, bertuturan tak jelas, cepat lupa dan apa semua. Ini selalunya pada kanak-kanak yang baru nak mula bercakap dan juga orang tua-tua. Ini nombor dua ni, kita meningkatkan perasaan mahu berkawan. Kadang itu sebab Fikri Special ni. Ini menjurus juga kepada mereka yang menghadapi masalah autism. Ini Fikri Special ni saya mula bangunkan pada awal 20-an lah. Maknanya sini sendiri dah lebih 20 tahun sebenarnya Fikri Special ni. Tapi Fikri tu kemarin tu memang daripada 1984, 83, 84 macam tu. Dan pembangunannya ekstensif. Dan satu saya nak tunjukkan di sini ialah Fikri ini, apa saya tu, dia ada di sini. Fikri ini telah kita dapat patternnya. Fikri biasa ni ada patternnya. Saya fikir saya tulis, tak ada di sini. Dia tak ada itu. Ada di pattern itu dimajukan oleh Lincoln dan diperolehi lulus selepas lama 3 tahun kita menunggu untuk lulus tu. Jadi salah satu ubat BFE dan satu juga ini adalah satu ubat homeopati yang mendapat patent. Fikri. Dan kita dapat patent atas nama ubat. Kemudian sekarang ni semua ubat-ubat saya, ubat yang dikeluarkan dari BFE, kita sudah kelaskan sebagai makanan tambahan. Dan banyak di antaranya telah mendapat dengan pengetahuan KKM. Bukan semua lagi, dalam proses yang lain tu kita akan buat. Tapi Fikri memang telah mendapat itu. Wah, ini. Alah. Okey. Fikri Special. Kemudian kita ada habis Fikri Special. Kemudian kita ada Hawa. Hawa dulu kita panggil dia Eve, EVE. Sama maknanya tu, Hawa. Saya lebih suka gunakan perkataan Hawa. Eve ni ada keinggrisannya. Saya lebih suka kalau kenapa tidak kita gunakan bahasa kita. Hawa. Battle Force Enterprise. Hawa dipromosikan untuk menolong membersih, menguatkan organ-organ reproduction. Ini meningkatkan kebarangkalian untuk mendapatkan putaran head yang normal, memudahkan untuk mendapat zuriat dan mengurangkan kemungkinan keguguran awal. Ini dah diformulakan di situ. Ini Hawa.
Kemudian bagi mereka yang mempunyai banyak masalah berat, misalnya itu bila ini datang head sampai kena ambil itu medical leave, terpaksa mengambil itu painkiller. Kemudian if itu head datang, memang tidak teratur betul. Kadang-kadang ada yang berbulan-bulan tak datang head. Saya pernah jumpa sampai setahun tak datang head. Kemudian kita ada juga mereka yang lama itu berumah tangga tapi masih tak dapat zuriat, ataupun mereka yang berumah tangga mengandung tapi selepas 2-3 bulan gugur. Ini diletakkan di bawah house special. Dia boleh menolong menyelesaikan, dan banyak telah saya itu jual dalam hal ni. Saya supply kepada practitioner lain. Ini house special, iaitu membaiki putaran head, mengurangkan mendapat senggugut yang kuat, membersihkan organ-organ reproduction supaya tiada keputihan, keluaran lain yang berwarna dan berbau, mengurangkan kebarangkalian untuk mendapat fibroid dan juga cyst, mempunyai upaya untuk meningkatkan dan menguatkan organ-organ dalam sistem reproduction, mengurangkan kebarangkalian untuk mendapat meningkatkan kebarangkalian untuk mendapat zuriat, dan lain-lain lagi lah. Itu Hawa. Kemudian ni tadi betulkan benda-benda semua lah ni tadi. Kemudian saya ada sinus, banyak pelajar-pelajar sekolah, budak-budak banyak kadang ingus meleleh aja. Dulu lah. Sekarang ni saya rasa masih ada lagi. Kemudian pergi sekolah bersin, muka banyak jerawat. Termasuk jerawat batu dan sebagainya. Antara punca-punca jerawat ni ialah menunjukkan dia kawasan muka itu tidak bersih, dan antara sebabnya ialah sinus. Kita boleh hitungkan sinus. Tidur tak cukup. Orang sinus ni tidur tak cukup. Gatal hidung dia. Bila malam-malam orang ada sinus, itu cecair sinus tu akan turun ke paru-paru dan menyebabkan menjejaskan pernafasan. Ada yang sampai dapat lelah. Jadi sinus boleh mewujudkan lelah, menyebabkan lelah. Sampai orang tua-tua pun ada, bukan setakat budak kecil saja. Itu sebab kita tengok orang kebanyakan lelah sebelah malam. Dia tak tahu itu sebenarnya air sinus tu turun, melembabkan lagi paru-paru, dan ini menyebabkan lelah tu. Tak payah nak pakai apa tu, healer apa semua, tak payah lagi. Ini boleh selesaikan. Ini antara ubat yang dia punya kebarangkalian dia, keberkesanannya ini senang-senang kira-kira 80%. Senang-senang dapat 80%. Maknanya jadilah, bila ambil tu jadi selalu. Itu sinus. Kemudian sinus ada high blood pressure. High blood pressure pun banyak saya itu kan. Kemudian itu kolesterol, ada BL8 7 kolesterol. Kolesterol tu BFE7 kolesterol adalah BFE7 adalah bagi mereka yang hendak menurunkan kadar kolesterol dalam badan. Dah ada dia punya itunya. Kemudian kencing manis BF8 kencing manis. Ini
Jadi saya habis tadi sampai biar 8. Lepas tu saya duduk aturkan, kemudian harap 1-2 hari lagi boleh habiskan lah. Kesemuanya saya ada, rasa saya 40 lebih tidak subat, yang kebanyakan formulanya saya telah review dalam 1-2 tahun ni. Dia lebih berkesan, dan lebih berkesan lah. Maknanya ambil tu tidaklah perlu lama-lama tunggu berbotol-botol baru baik. Jadi ini dia yang saya buat ini. Jadi hari ini kita beralih kepada yang lazim kita buat, iaitu kita masuk kepada kawan-kawan. Saya invite kawan-kawan nak masuk. Mana ni? Dia fikir saya tak ada, dia dah cabut. Siapa ni? Zamzuri. Saya jemput Zamzuri masuk. Zamzuri jemput. Ni Liana ni pernah dulu saya jemput dia masuk juga. Ini amalan ini yang lain-lain ni kadang-kadang saya tidak jemput ni, kadang-kadang dia macam-macam lah, macam sebab orang tidak faham kita kerjasama ni. Kita macam saya panggil itu Anwar masuk, dia bercerita sikit pasal itu, tapi kita ada kerjasama. Maknanya kita jangan bersikap kita saja yang ubat kita saja yang betul. Itu salah tu. Jadi sini tidak mahu orang masuk dengan attitude macam itu. Jadi saya lebih suka orang masuk, dia share maklumat ubat dia, dia share pengalaman dia, saya share, kita sama, kita bincang dengan baik, hormat menghormati antara satu lain. Dia bukan setakat hormat sebenarnya. Memang setiap ubat yang wujud ini ada gunanya. Dan kita tidak boleh kata, macam saya tak boleh kata homeopati ini sahajalah ubatnya, yang lain tu salah. Kita yang jago. Tidak. Kalau itu attitude, tak boleh. Kita tak boleh kerjasama. Jadi homeopati saya senang aja. Saya tahu kawan-kawan homeopati saya, di kalangan kawan-kawan homeopati, mereka bila cakap homeopati itu tak olah dia ni yang jago lah. Ayam lain tu dia taji je. Dia bukan begitu. Setiap sistem perubatan yang wujud ini, Tuhan izinkan dia wujud. Maknanya ada kebaikan dia, ada kekuatan dia. Dan begitu juga kita tengok sistem perubatan alopati, hospital tu, dia cuba nak tekan sistem perubatan lain, tapi tak boleh. Berapa bilion duit habis dalam research dia tak boleh, memang tak boleh. Jadi ada sistem-sistem perubatan lain yang lebih baik daripada apa yang dibuat di hospital. Tinggal lagi pemikiran dia tu dah macam tu, dia jago. Itu sebab masa COVID-19 tu saya bangkitkan COVID-19. Ada kawan-kawan saya takut nak bangkitkan. Apa benda yang kita takut? Kalau tidak itu kita berbahaslah.
Nak takut tak tahu pasal apa, Ustaz? Dan kalau misalnya kerajaan kita pun kita dah tahulah, dia telinga dia kena jenjet, hidung dia kena tarik. Tapi setengah-setengah orang saja. Ada setengah-setengah zaman dahulu, setengah-setengah masa PM yang lain dulu, dia berani. Jadi kita hendakkan, pada saya lah, kita hendakkan bukan saja kita boleh bercakap, tapi kita hendakkan pemimpin-pemimpin kita di peringkat pusat berani. Jadi kita tidak mahu satu hari nanti kita punya urut hilang, bekam hilang, ru'yah hilang. Itu kehilangan besar bagi kita. Dan sistem alopati memang dia nak pada hilang supaya dia unggul. Jadi kita kena pertahankan, dan kita mahu ketua-ketua kita berani mempertahankan. Tidak macam masa COVID-19, dijenjet telinga, dicocok hidung. Dia dengar lah saya cakap ni. Dia cocok hidung, dijenjet telinga. Mereka gagah. Begitu juga dulu masa ketua itu KSU kesihatan pada masa itu. Dia bantai habis-habis. Itu siapa yang nak mewujudkan ubat untuk COVID. Hari ni bila dia dah tak ada dalam kerajaan, dia dah pusing belakang. Ada mengatakanlah yang itu dulu ini pora. Orang macam tu kita nak itu. Jadi sorry, I have to say that. Benda ni saya terpaksa cakap supaya kita berani mempertahankan. Kalau kita berbohong, itu kita terima lah padahnya. Okey. Saya tengok kawan-kawan lagi. Kita dah cukup lah saya punya komen pasal ini dia kawan saya ni. Anwar, sila masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry hari ni lambat sikit Anwar. Itulah saya tunggu-tunggu kat tadi. Saya betulkan saya punya kuliah ni. Okey. Saya nak startkan kerjasama, nak hidupkan kerjasama saya semula. Ini ada lagi seorang lagi Anwar ni. Dia pun masuk sekali. Nak hidupkan semula kerjasama saya dengan Lincoln University College. Okey. Jadi saya satu syarikat kecil. Lincoln University College ni besar. Dia punya aset pun dah berpuluh juta. Okey. Saya sejuta pun tak sampai lagi. Tak apa. Jadi saya nak wujudkan kerjasama, dan mereka setuju untuk kerjasama dengan saya. Alhamdulillah. Jadi saya nak ramaikan practitioner kita lah. Mereka yang daripada tempat lain pun, dalam bidang lain pun patut di mana boleh ambil Alopati ni. Okey, Cik Anwar Yat, macam mana? Ya, Assalamualaikum bro. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Fikirkan lepas World Cup ni dia senyap. Sikit ada hal sikit lah bro. Ada hal, tak apa. Okey, ni apa yang boleh Anwar? Dia dua-dua Anwar ni. Anwar hipnoterapi. Apa cerita? Apa cerita bro? Saya tunggu Profnya cerita je lah, dengar apa yang nak Prof sampaikan, kita hadamkan aja, itu je lah. Itulah saya tanyakan tadi. Saya komen sikit tadi. KSU kesihatan kita dulu masa COVID, dia hentam orang yang tak mau vaksin. Hari ni dia dah kerja tempat lain, dia pun dah retired. Ya betul. Title dia pun semua dah dapat.
Dia dah pusing Menteri, belakang. Dia bantai balik. menteri yang jaga dulu tu pun dah tak ada. Sama lah jugalah tu. Semua dah tak ada. Jadi dia buat cerita baru pula. Ada buat cerita baru. Ha. Jadi kita jangan habiskan masa kita nak sampaikan kepada kawan-kawan dan dalam ini, maknanya mereka ni tak ada tulang belakang punya orang lah. Okay. Okey, itulah itu. Saya harap macam kata misalnya di hospital kan, sekarang ni dia pakai psikologis, dia pakai psikiatris apa semua. Hipnoterapi pun tak masuk. Ini bukan sebab Anwar ada dalam saya nak cakap begitu. Memang daripada saya fikir Anwar pun faham. Saya punya itu pendirian. Kalau saya ada kuasa, hipnoterapi memang satu cabang ada dalam apa tu hospital. Ada kes-kes yang memang tak boleh terlain. Hipnoterapi boleh selesaikan. Okay. Begitu juga kata urut. Kenapa urut dia macam urut ni macam ibarat kasta paria lah. Yalah. Macam betul bekam. Bekam ini sunnah tau. Ya, betul. Semua benda sunnah tu manusia tak boleh faham. Maknanya, jadi yang saya dapat tengok sekarang ni, yang saya dapat naikkan sikit ialah bekam ni dia boleh hidupkan balik saluran darah yang halus di bawah permukaan kulit kita itu. Dia boleh tarik angin darah-darah kotor tu. Jadi dia beri peluang untuk badan kita mengeluarkan darah baru. Jadi itu yang dapat yang saya sendiri, saya ni siapa dia? Yang dapat kita beri sikit pandangan, tapi saya yakin bekam banyak lagi gunanya. Betul. Jadi kenapa kita nak diamkan orang lain tekan kita supaya jangan amalkan bekam? Saya fikir saya sekarang ni dalam beberapa hari ni saya nak siapkan buku manual untuk hipnoterapi supaya saya nak mulakan balik saya punya kelas. Dah dekat setahun dah saya tak mengajar ni, Prof. Jadi tu awak asyik mengajar lain aja. Itulah saya nak start balik lah. Jadi yang kali ni saya buat sedikit perubahan. Saya menggabungkan antara hipnoterapi dengan ruqyah. Jadi apa yang saya nampak sekarang, ruqyah itu adalah hipnoterapi Islamik. Cuma dia punya induction, dia punya deepening dia berbeza dengan cara barat. Cara barat ni dia menggunakan cara dia lah. Tetapi sebenarnya bila kita comparekan antara dua teknik ni, sebenarnya persamaan dia sangat banyak. Daripada segi untuk penyembuhan, di situ sahaja ruqyah banyak menggunakan unsur-unsur mistik seperti jin dan sebagainya. Cuma di dalam hipnoterapi dia lebih fokuskan kepada emosi daripada energi yang tersumbat. Dan bila saya singkap daripada kitab The Canon of Medicine daripada Hypnosina, dia banyak bercerita berkenaan tentang emosi-emosi manusia yang membuatkan manusia menjadi sakit. Di situ yang dia harus selesaikan. Dia punya sumbatan energi-energi. Di situlah saya akan masukkan hipnoterapi di dalam ruqyah tersebut. Jadi kita membersihkan jin-jin yang dikatakan oleh ruqyah tu, atau emosi-emosi negatif yang tersumbat di dalam tubuh manusia itu, kita membersihkannya dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga suggestion daripada hipnoterapi. Gitulah saya tengah buat lah ni benda tu. InsyaAllah kalau tak ada apa hal 1-2 bulan lagi saya akan mula start mengajar lah. Okey, bagus. Kita boleh kerjasama, jangan takut. Okey, insyaAllah. Bila saya adakan kursus di Lincoln besok, saya akan dedahkan kepada yang peserta akan hipnoterapi ini.
Pasal Prof, saya ada jumpa satu perawat ruqyah. Ya. Jadi saya ni kita macam saya ni, saya dah biasa dengan hipnosis. Saya dah boleh kontrol minda saya. Tapi bila dia ruqyah tu, handal-handal saya pun hanyut juga Prof. Dekat situ saya nampak. Dia kenal makna, dia kenal kita punya kita punya yang batin kita. Ya, dia bila sebut Allah, bermakna bila dia sebut nama Allah tu, kata orang minda bawah sedar jam. Dia jam terus. Dia tak boleh, dia mau tak mau dia kena terima. Di situ saya tengok, di sini sebenarnya ruqyah punya induction ni lagi kuat daripada hipnoterapi. Dia lebih faham mana. Ya Orang betul. yang buat tu lebih faham. Tapi Prof, masalah dia sekarang, bila seseorang tu yang orang yang saya bawa tu dia telah masuk trans lah katanya, telah masuk di dalam kerasukannya itulah, di dalam dia akan bertanya, siapa kamu? Apa yang kamu buat di dalam tubuh orang ini? Jadi dekat situ saya nampak, di sini silapnya. Saya nampak di sini silapnya. Kenapa nak dibangkitkan benda-benda mistik tu? Seharusnya dia itu kita boleh bincang di lain situ. kali. Itu bila saya balik ke Melaka ataupun awak datang sini, kita minum, kita boleh bincang tu. Ya. Saya sekarang saya nak ubah tu Bro. Saya nak ubah balik, saya nak siapkan balik saya punya manual book saya supaya saya dapat satu syllabus yang kita boleh mengajar ruqyah dengan pembuktian. Jadi saya punya rujukan saya adalah daripada kitab Ibn Sina. Jadi dekat situ dia lebih menekan tentang emosi-emosi orang yang sehingganya emosi negatif ni mempengaruhi tubuh badan, yang itu kita namakan psikosomatik. Kalau dalam hipnosis lah, kita namakan masalah emosi sehingga jasad seseorang itu sakit. Di situ yang saya nak selesaikan, saya nak bantu. Bukan kita nak condemnkan ruqyah, tetapi saya nak upgrade ruqyah itu menjadi satu yang syllabus yang lebih baik. Dia di situ ruqyah tu dia tetap nak macam juga sistem-sistem lain. Okay. Orang yang praktis tu sebenarnya. Ya, betul. Dia mengaku tapi dia tidak sampai ke situ. Dia sekarang macam ni Prof. Dalam hadis-hadis Nabi ada makna-makna yang lain, yang tersembunyi, yang dia orang tak boleh memahami. Dekat situ pasal macam saya memandang daripada pemahaman yang berbeza daripada apa yang mereka faham. Macam dia menyentuh tentang makhluk-makhluk halus ni tadi. Bagi saya benda tu berkait rapat dengan nafsu amarah, nafsu kemarahan, dendam, hasad, dengki, kianat, sombong, bongkak. Yang itu yang kita kena softkan, yang kena hilangkan daripada kalau misal kata dalam hipnosis dia pakai minda bawah sedar, tapi dalam agama kita pakai dia kolbu. Jadi benda tu sebenarnya sama je. Dalam hipnosis pun dia tak boleh, dia pun tak tahu di mana letaknya minda bawah sedar ni. Saya pernah tanya cikgu saya, mana letaknya di minda bawah sedar, dia pun tak tahu. Dia kata memang dalam ilmu psikologi tidak ada satu kepastian di mana letaknya minda bawah sedar. Cuma dalam Islam tu dia ada kolbu. Kolbu itulah tempat penyimpanan, tempat simpannya emosi-emosi kita, tempat memori-memori kita. Di situ yang kita nak bersihkan dia. Yang Allah katakan hanya orang yang mengingati Allah jiwanya akan tenang. Di situ kita kena campur, kena kaitkan benda tu. Gitulah Prof kiranya. Okay. Ini Pak Azam ni dia suruh itu, tapi saya tak boleh nak invite dia. Dia kawan-kawan Terengganu ni. Dia kadang-kadang dah lebih kot, dah lebih. Kadang-kadang
Ya, betul. TikTok lepas saya berhenti dia hantar mesej lagi. Okey, Masuk okey. balik katanya. Kawan-kawan awak banyak dah tunggu. Okey. Dia TikTok dia dah baik, dia dah lembut sikit dengan saya. Alright. Dia tak ada itu orang salah sikit dia potong tak ada. Dia faham. Saya pun hormatlah dia kalau misalnya dia punya TikTok ni punya polisi itu boleh menyesuaikan. Dia boleh tengok lah. Bila cakap dengan orang tu cakap mengapu ke ataupun ada mesej dia. Kalau Yalah. mesej tu baik, kenapa tidak kita bagi? Dan malam ni soalan saya tengok kurang sikit. Itulah. Kalau dia orang bertanya, kita boleh juga bagikan cadangan apa yang boleh dibuat. Ni a discussion on the importance of respecting different homeopathic approaches. Memang banyak ni. Homeopati ni semua sebenarnya sistem perubatan bukan dipandang daripada satu sudut saja. Bergantung pada practitioner itu sendiri. Dia boleh pandang daripada berbagai sudut. Itu nak bincang tu kadang-kadang kita tak mau juga orang itu bosan nanti. Some comments on live were filtered to protect the. Yes, I agree. Komen kadang-kadang dia filter, dia tak bagi orang lain itu. Saya faham tu. Saya faham. Kita kadang-kadang, tapi kita kena juga itu terbuka sikit bagi peluang orang ni. Saya faham. Itu saya faham sangat tu. Tambah-tambah kadang orang di zaman-zaman pilihan raya ni dia mengeluarkan komen-komen yang boleh menghukum. Tak boleh. Kita bukan dalam pilihan tu, kita jangan masuk ke situ. Tapi sikit kita colik tu boleh juga. Sebab okey, terima kasih. Anwar itu saya nak tengok soalan ni. Kadang-kadang kalau saya tak jawab, yang masuk bagi soalan tu dia kecil hati. Dia nakkan sesuatu juga dia masuk tu. Tak ada. Hari ni tak ada. Invite Muhammad Isyam tu co-host. Saya tak ada masalah nak invite orang masuk. Tapi saya tak maulah kawan yang masuk tu nanti dia kata dia saja betul. Dia temberang satu macam. Itu tak mau. Saya tak mau kes-kes macam tu. Macam Anwar saya dah itu Puan Azam, itu orang saya dah tahu dia punya latar belakang dia dan kita dah tahu cara dia masuk pun apa dia nak buat. Itu boleh masuk, tak ada masalah. Yang lain-lain ni saya belum kenal lagi. Dia cakap dia kata benda-benda yang pelik-pelik saya pun tak mau juga. Lagi. Okey, saya tengok lagi siapa ni. Satu perkara lagi saya nak itu kan. Nak itu ada saya bagi dalam kata 12 minit lagi lah. 12 minit ke 15 minit lagi saya berhenti lah. Saya nak tekankan di sini ubat homeopati ni. Ubat homeopati ni yang kita ambil itu dia masih natural lagi. Dia natural. Ubat hospital, ubat-ubat lain, ubat
ubat piok ke, ubat Cina yang untuk singseng, ubat Melayu yang tradisional yang bila kita nak ambil itu dia suruh rebus dulu lama-lama. Ubat yang direbus, ubat yang telah dicampur itu tu kalau tak betul dicampur tu dia sudah jadi tidak natural. Bila ubat-ubat ni tidak natural, dia boleh bahaya kepada badan kita. Ini saya nak terangkan. Ubat homeopati, walaupun dia dalam bentuk mother tincture, iaitu kita ambil ekstrak dia tu, ataupun dalam bentuk potensi, dia tetap natural. Tetap benda natural, dia tidak ada reaction yang negatif kepada badan kita. Benda yang tidak natural, manakala bahan tadi tu telah direbus lama-lama, setengah daripada itu ingredient dalam bahan itu telah lupus, telah rosak. Jadi yang tinggal itu ialah bahan yang asal yang dah tidak stable lagi. Yang itu kita makan. Betul dia telah buat research dan sebagainya, dia dah pasti, tapi benda yang tidak stabil itu ada reaction dia masuk dalam badan kita. Yang itu yang datangkan itu kesan sampingan. Ini saya dah berhujah dengan apa tu ala farmasis. Mereka pun mula-mula dia heran juga bagaimana saya tahu. Saya kata ini masalah dia bukan masalah susah. It's a mental, itu masalah kita boleh selesaikan dengan kita kaji sikit saja. Jadi segala walaupun ubat yang di hospital tu dulunya daripada bahan-bahan natural juga, daripada tumbuhan juga. Oleh sebab keperluannya tu terlalu tinggi, dia tidak boleh bergantung dengan betul bahan-bahan yang natural. Jadi dia kena buat bahan sintetik. Itu sebabnya bahan-bahan sintetik itu ada sebab menampung keperluan. Menampung keperluan. Ya, betul bro. Untuk yang macam minta maaf bro, cakap sikit bro. Ya, boleh. Yang Prof cakap yang rebus-rebusan tu. Ya. Dengan pengalaman saya, apa yang saya tengok bro, orang yang mengamalkan akar-akar kayu rebus-rebus ni tanpa dia tahu dos yang dia perlukan dalam badan, Ya. semuanya akan mengalami satu masalah hati. Betul. Itu dah, benda tu dah jadi macam kata dia tak stabil. Bila kita ambil tu, benda tu sendiri tak stabil. Jadi dia dah ada ketikanya dia menjadi macam racun bagi kita. Hati yang menghadapi benda tu. Satu bahan yang direbus, kuantiti pun kita tak tahu macam mana kaedah dia. Ya. Satu lagi tu pekakeh yang direbus tu, kesan daripada contohnya periuk aluminium. Betul. Kesan daripada periuk aluminium tu. Betul. Bila ada yang kawan saya cerita, budak datang ke klinik, masalah perhadaman, masalah ni, masalah itu. Bila dia kaji, kesan daripada aluminium yang dia pun masak susu kat kilang. Betul. Memang betul tu. Memang betul. Bila kita kebal lama-lama, ada reaction daripada periuk tu, daripada bekas tu sendiri. Jadi aluminium bercampur. Kita tak sedar, kita tak nampak, kita tak ada benda ni. Betul. Tukar susu. Satu lagi bro, saya ada satu pengalaman bro. Saya nak ceritakan ubat arsenic tu.
Okey, Asnik, okey. Satu hari tu saya balik kampung, ada budak umur 8 tahun, demam. Ah, 2 hari macam itulah. Tapi ya. pelik bro, setiap 3 pagi dia akan bangun minta tolong. Setiap Ya. pukul 3 pagi dia akan minta tolong. Ah. Lepas Itu tu simptom arsenik tu. saya tengok je, tapi saya tak masuk campur pasal budak ni dah ambil ubat klinik. Bapak dia dah bagi ubat klinik dekat dia. Lepas tu pukul 11, 12 lembik. Sampailah tinggi tulang. Ah. Lepas tu saya nak cubalah bagi Asnik. Tapi saya dapat tahu dia ni ada jantung berlubang. Oh, aha. Saya pun tanya kawan saya, boleh ke nak cuba? Tak ada masalah. Jantung lubang ke jantung apa ke bagi dia tak ada. Saya cuba 3 dos je tu. Ya Prof. Alhamdulillah sihat walafiat. Lompat atas meja terus. Itu tu. Tapi Jadi, Prof, cerita dia, ada satu Prof, cerita yang selepas yang dia makan Asni ni, apa yang jadi ke dia? Badan dia mula naik. Sihat. Ya, betul. Lepas tu bila dia buat pemeriksaan dekat hospital, jantung yang berlubang tu dah ada kesan. Dekat situ yang saya nak tanya Prof tu, apa yang Asni tu buat sampai dia punya jantung berlubang tu sampai dia nak boleh jadi elok? Dia macam ni. Itu saya dah jumpa kes jantung berlubang ni dah 30-40 tahun dulu saya dah jumpa. Kawan saya dia nak pergi haji, nak bawa anak-anak dia. 3 orang. Lepas tu satu hari tu dia datang jumpa saya. Dia kata sedih je dia. Kenapa? Dia kata, nampaknya aku tak boleh bawa anak-anak aku lah. Ini 2 orang anak dia yang lelaki tu. Saya kenal dah budak ni semua. Dia kata dia jantung berlubang. Yang sahkan aku jantung berlubang tu doktor pakar di IJN. Saya kata bagaimana aku ni jurutera. Nak komen orang pasal pakar dalam IJN ni tak masuk akal tadi. Itu saya kata macam ni lah. Bila dia scan jantung tu, dia bukan nampak jantung tu berlubang. Tempat yang muzzle dia kurang tu, dia nampak situ macam berlubang, tapi bukan berlubang. Bukan berlubang bro Bukan berlubang. Kalau berlubang, apa jadahnya kawan tu masih hidup lagi? Dia hantu ke apa? Bocor. Jadi dia bukan berlubang, dia tidak kuat. Jadi bila dia pump, dia tidak daya nak pump darah tu betul dengan tekanan yang sepatutnya. Jadi nampaklah macam berlubang. Jadi sebenarnya muzzle dia tidak kuat, jadi dia nampak darah tu tak naik. Betul. Jadi apa saya bagi? Saya bagi Kakara Force, Kakara Floor yang kuatkan bahagian jantung tu yang dikatakan berlubang tu. Yang pada saya dia kata berlubang, itu hak dia lah. Kita hanya boleh cakap saja, tapi itu cara dia, kita kena tabik juga cara dia tu. Ya. Jadi pada saya iktirafkan tu bukan berlubang, tapi kawasan itu lemah. Muzzle dia lemah ataupun nipis. Apa saya buat? Saya cakap dengan kawan ni, saya kata, yang aku boleh tolong kau, aku cuba bagi supaya muzzle dia ni cepat. Dia cepat kuat. Dia cepat membangun dan kuat, saya kata. Lepas tu saya bagi Kakara Force dengan Kakara Floor. Kakara Force tu untuk dia muzzle ni, memang Kakara Force tu ada karakter untuk itu, dia kuatkan pembinaan muzzle cepat. Dan Kakara Floor tu dia buatkan dia lebih cepat elastik. 2 ni saya bagi. Cerita 2 minggu lagi datang, dia datang, okey dah, semua selesai dah. I'm going to bring all my children pergi haji. Kata bagus. Kalau berlubang, takkan 2 minggu boleh tutup itu lubang. Betul. Mana bro, Kakara Floor ni dia lebih kepada ke anjalan Anjalan, ya. Mana dekat situ yang Prof cakap tu dia punya muscle tak kuat, dia lebih kepada ke anjalan juga ya.
anjalan dan juga dia nipis. Kita tebalkan tempat. Itu kan reinforce punya kerja. Kakak Repos ni dia punya skop luas bro. Oh, luas. Luas betul. Saya faham ini sebab latar belakang saya sebab seorang jurutera. Kita cari cara macam nak selesaikan. Cari punca. Cari punca dia. Pasal Jadi Prof, saya selesaikan. Oh, bukan bila main Prof- suka kawan tu. Bukan main suka kawan tu. bila Pro jurutera, Prof ada teori sendiri. Kita kena wujudkan teori. Setiap jurutera dia kena wujud teori. Misalnya lah, kan ada kata tepi laut. Tepi laut, katakan ada orang, dia kata, aku nak buat rumah tepi laut ni. Kita sebagai jurutera, setengah-setengah orang mungkin kata tak boleh, kata ni tepi laut, tak boleh, tanah tak bagus, ombak, sebagainya. Itu jurutera buku je. Jurutera sebenarnya, dia akan cari jalan. Dia akan tengok bagaimana rumah tu masih boleh didirikan tepi laut tu. Macam mana cara dia? Bagaimana cara dia? Piling satu cara dah lah, buat piling. Satu lagi tahan ombak lagi satu. Walaupun kos tak ada itu. Kita boleh cakap dengan dia, okey aku boleh buatkan untuk kau, boleh design untuk kau, tapi kosnya mungkin 5-6 kali ganda. Dia kata kos ada problem. Aku nak rumah tepi laut katanya. Jadi itu dia. Itu saya tengok bro. Bila kita bergaul dengan Dr. Mubati ni, dia ada satu pemikiran yang tak ada dekat orang lain. Yang dia boleh dia boleh dapat satu punca yang orang tak boleh fikir benda tu. Benda tu bagi kita sangat special lah benda ni. Tadi saya jumpa satu orang. Ya. Nanti saya cerita sikit lah. Saya jumpa satu orang. Dapat. Boleh. Satu keluarga datang jumpa saya. Ya. Habis saya tengok, pandang Zahir, semua sihat. Dia dah mak dia terpelajar, bapa dia terpelajar, anak-anak dia semua nampak sihat. Habis tu, saya cakap dengan dia, kau orang ni semua sihat. Dia berlima dalam body. Kau orang ni semua sihat. Kalau kau pergi doktor, memang dia kata tak ada sakit. Dia kata kita memang tak ada sakit katanya. Tapi kita tahu kata you boleh tunjukkan dia ada sakit. Saya kata memang saya boleh tunjukkan. Terutama yang isteri awak, saya kata. Isteri awak ni dulu, dia ni ahli sukan yang ekstrim. Macam dia masuk sampai ke itu sukan C lah. Jadi dia pergi training tu masa dia muda-muda dulu memang ekstrim. Itu saya boleh terang dengan dia. Saya kata bila awak train ekstrim kau gitu, you tahu tak level kesihatan awak macam ni. Awak punya kesihatan sebenarnya macam ni. Jadi you manage to maintain, saya kata. Tapi sekarang ni dah 3 orang anak, it takes time nak maintain. Oh, dia kata betul tu dia. Sekarang ni awak memang tak ada sakit, tapi saya nak ubatkan awak punya kelemahan yang awak alami 20 tahun dulu. Masa dia tukar training tu kan. Memang orang kata ibarat kalau kering lah badan. Jadi kita kena ibarat kalau kita kena itu tu, kita ni pokok ni dah kita tahu kalau musim panas dia boleh layu punya. Sebab tanah situ tak cukup baja apa semua kan. Jadi tak kuat. Apa kita nak buat? Kalau kita terus siram satu buldi air, pokok tu akan mati juga. Tumbang. Tumbang dia. Jadi apa cara kita nak buat tu. Jadi saya bagi dia buat. Itu budak tu tercengang, dia kata, oh macam tu you pandang betul dia kata. Dan isteri dia mengaku betul tu katanya. Jadi kita kena tengok jauh ke belakang. Ini kadang-kadang kita tengok, ada tidak misalnya Cik Anwar bila tengok orang pergi hospital,
Orang sakit. Betul dia sakit. Tapi ke hospital, doktor kata tak ada sakit. Pernah dengar tak? Ada. Tak ada sakit kata. Kawan Tak dia sakit. tak pening lah. Dia sakit, tapi pergi hospital, doktor dah buat test. Semua test dia dah buat. Doktor kata tak ada sakit. Saya kata pelik. Siapa yang bijak? Siapa yang betul? Awak ke salah? Ataupun siapa yang salah? Awak dah tentu, awak sakit, awak rasa awak sakit. Maknanya awak memang sakit. Bagaimana ada satu orang lain boleh kata awak tidak sakit? Cara Saya kata masalah sakit awak ni, sakit banyak. Kadang-kadang sakit mental. Ya. Ini tak nampak Tak nampak. Kadang-kadang kelemahan mental. Jadi ini semua kita kena tengok. Itu sebab tidak ada satu sistem perubatan yang lengkap sebenarnya. Termasuk homopati. Ada juga cara-cara homopati ini yang tak boleh pakai. Tak boleh pakai juga. Jadi pada saya doktor yang terlibat itu yang penting. Jadi saya cakap satu kes lagi. betul. Macam Prof cakap tu memang. Ya. Saya bagi satu kes lagi, Januar. Kawan saya. Ya. Masa saya di UTM dulu. Jadi dia ni asyik rasa batuk aja, selalu demam. Dia pergilah pada klinik panel. Klinik panel tak boleh selesaikan. Hantar kepada hospital. Hospital bagi pada spesialis. Ambil X-ray apa semua. Doktor dekat hospital mengatakan, doktor spesialis mengatakan, ini ada tumbuhan dekat dia punya peparu. Dia kata sini tak boleh buat. Di Malaysia tak boleh buat, tidak ada teknologinya. Dia teknologi yang dia ni ada di US saja. Artinya dia tulis surat atas recommendation pakar ni tadi. UTM terpaksa biayai lah kawan ni pergi ke Chicago, US Chicago, hospital di Chicago untuk operate yang tumor dia ni di belakang. Operate daripada belakang lah. Lepas tu dia tiba ke sana. Ni kawan baik saya punya cerita ni. Dia tiba ke sana. Saya kebetulan ada di sana masa tu buat master. Itu kejap aja dia masuk hospital, dah keluar. Dia terus sambung pelajaran dia di US. Dia tak balik. Tak balik. Dia datang jumpa saya. Dia tunjukkan dia punya pemudahan tu. Belah depan. Habis tu, saya kata macam mana pula? Belah depan kau punya ni. Itulah katanya bila aku pergi dekat hospital Chicago tu katanya. Doktor yang operate tu doktor orang Malaysia katanya. Itu dia tanya aku kenapa datang ke US untuk operation ni. Dia kata pakar dia kata ni tumbuhan ni di belakang. Tidak ada teknologi di Malaysia nak operate ni. Hanya di US ada. Dia kata siapa kata di belakang katanya. Ini di depan. Kawan dia operate senang aja. Itu yang terus dia habis je baik dia terus sambung buat master dia di Ohio. Jadi saya tengok ini doktornya sebenarnya. Ya betul. Mengenal pasti satu masalah tu. Tak menilai dengan tepat. Dia pengalaman kali. Boleh jadi. Pengalaman kali. Macam-macam cerita. Yang sakit dia kata tak sakit banyak. Yang sakit kata tak sakit ni memang banyak. Kadang-kadang 1 bulan 1 saya boleh jumpa lah. Yang datang jumpa. Yang macam Prof cakap ni biasanya memang banyak bro. Biasa-biasa ni saya tengok bro. Dia datang sakit tu tentang pada mana. Saya tengok kebanyakan yang sakit ni datang dia menyimpan perasaan. Ya betul. Daripada dekat situ tu dia melarat dia jadi simptom lain sampailah orang tu down. Sekarang ni saya dapat banyak yang puasir. Yang datang dia kata doktor dia sahkan katanya ada kanser dekat bawah tu. Kanser ya?
Ada, memang ada buasir itu ada yang itu dekat anus tu ada itu rectum cancer. Rektor. Memang ada. Itu kita tidak itu. Tapi perkataan kanser ni orang sudah takut dengan perkataan kanser. Ya. Kanser. Ini gangster. Misalnya contohlah saya kata ini gangster itu yang musik dia tu. Gangster katanya. Bila kita dah dengar perkataan gangster tu, orang banyak dah takut. Ini gangster ni dia bunuh nanti. Ya, betul. Tapi kalau kita orang yang dah tahu, kita baik dengan dia, kita panggil, Mutu, you mari sini. Ataupun kalau misal kita tahu dia tak suka dia panggil kita pergi. Mutu, saya ada sikit problem lah, you boleh tolong tidak? Kita baik dengan dia, anything brother, katanya. Ya, betul. Cara. Jadi kanser ni pada saya, kadang-kadang bila saya cakap kanser tak ada apa pada saya, orang kata ni apa ni engineer nak cakap macam doktor katanya. Sebenarnya kalau kita kenal itu kanser, dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Kanser yang membunuh orang ni sebab dia macam itu gangster, kita dah cocok dia lah. Itu mutu ke akau ke, dia gangster memang ganas punya. Kita sudah kacau dia, line dia kita sudah masuk, matilah kita. Dia tibai balik. Tapi kalau kita kata akau, saya minta tolong sikit lah, ini saya punya saudara ni orang sudah kacau lah. Ini saya cuba ni, saya rapat dengan itu Persatuan Pengguna Islam Malaysia, PPIM. Ya. Saya tanya orang yang kerja situ, saya kata macam mana you handle ni Along ni? Along sama juga macam saya cakap tadi. Along ni kalau kau tak kenal dia, dia bully kau macam satu macam. Kalau kau dah kenal dia dengar cakap kita. Cara juga tu. Betul. Jadi mengenal antara satu dengan lain, tidak kira orang ke, sakit ke, apa juga, hantu tu pun, itu jin tu pun, kalau kita dah kenal dengan dia, betul. Mr. X dah. Kita panggil dia Mr. X. Kau duduk situ lah, kau jangan kacau orang lah. Ya. Ini datang macam gangster. Ini kau nak tunjuk gagah dia. Dia memang gagah. Ya, betul. Kau tunjuk gagah kau kena lah. Ya. Dia bukan baru hidup hari ni. Dia dah hidup sebelum kita. Datang. Sebelum Nabi Adam dia dah ada. Kawan tu duduk diam-diam tak ada buat apa. Aku nak warning kau. Apa benda dia ni? Siapa? Kalau saya pun, saya marah. Apa saya tiba-tiba saya duduk orang warning? Budak kecil itu pun, budak kecil-kecil ni pun, kalau kita duduk usik dia lama-lama, dia ambil batu, dia lempar balik pada kita. Ya. Betul tak Anwar? Betul, memang sangat betul. Jadi mengenali penyakit ini penting. Mengenali dia penting. Tak kira dia kanser ke apa. Pada saya kanser, orang datang kanser, saya kata itu saya katakan macam bisul. Bisul yang cepat merebak, saya kata. Sebab kita tekallah dia cakap begitu. Ya. Ini perkataan kanser ni, dia membunuh fikiran. Yang suka membunuh fikiran tu doktor juga. Bila macam Prof cakap, Prof tukar kepada bisul, dia lain. Dia akan jadi lain. Mentaliti seorang tu dapat menerima benda tu. Okey Anwar, saya cerita macam ni. Kan sekarang ni doktor kementerian menggalakkan ibu-ibu menyusukan anak dia. Ya. Memang kita akui itu Tuhan jadikan. Ya. Maknanya susu yang paling baik sekali, yang paling sesuai ialah daripada ibu dia. Ya, betul. Tidak ada orang boleh menafikan tu. Itu kejadian semula jadi. Tapi
Ini doktor tidak, KKM tidak cerita. Kalau ibu tu sedang menyusukan anak dia, dia dapat berita suami dia pergi keluar dengan perempuan lain, Aduh. apa rasanya dia? Tak keluar susu. Oh, kelang kabut fikiran dia. Ya, Tak betul. tentu arah dia. Marah dia naik. Marah ni. Apabila marah dia naik, fikiran dia tak betul, susu itu akan terjejas. Bila fikiran dia tak betul, keluaran daripada gland yang mewujudkan susu itu akan berubah. Susu itu tidak natural lagi. Itu yang pergi pada anak. Bagaimana anak tidak nak jadi betul? Bila anak nakal, anak ini, kita salahkan anak. Padahal anak tu dapat pada mula-mula daripada ibu dia. Ibu dia tak dapat memberikan susu yang baik sebab fikiran dia terganggu. Dalam keadaan beremosi ya, tak stabil. Itu tidak dicakapkan. Tak ada. Saya tak pernah dengar. Jadi jurutera juga cakap. Dia memberi susu kepada anaknya dalam keadaan tak bukan Betul. positif. Begitu juga masa mengandung. Itu sebab orang bila mengandung, ibu-ibu mengandung, digalakkan, dia duduk rumah, dia tidak bekerja, tidak ada beban mental dia. Dia duduk di rumah, kirakan kandungan dia tu, dia beramal. Fikiran dia terlalu baik. Baru dia dapat zuriat yang bagus. Mungkin sebab tu adik-beradik kita pun berubah-ubah dia punya perangai. Apa tidaknya yang tua tu dah dapat sebuah keistimewaan. Bila adik yang kedua, mak tu mengandung adik yang kedua, ni yang pertama tu abang tu bahal juga. Menjerit sana menjerit sini, mak dia tak tahu arah. Itu dia juga. Betul. Pertama tak ada pengalaman. Bila kedua ni mengandung, nak melayan kerana anak nombor satu. Betul. Mana nombor dua punya penghasilan tu dah kurang padu Bukan lah. tu saja, bapa pun dah ada fikiran lain juga. Apa tidaknya, ni dah kedua, ketiga keempat. Besok dah banyak-banyak, so dia balik rumah pun bau kencing anak pun belum bersih lagi bila dia balik rumah. Ya, betul. Dulu dia balik wangi je. Tak ada apa lagi, tak ada tekanan, tak ada ni, tak ada bebanan. Jadi ini semua kita kena fikir. Bro, ada soalan lah bro? Apa dia? Tu. Ada orang tanya. Yalah. Apa tu? Ketulan di breast. Kejap. Saya cuba nak tengok apa ni. Tak ada nampak ni. Assalamualaikum warahmatullahi tu. Bawah kali bro, bawah kali. Ada host Bangkok kisah kanser dan bagaimana memahami penyakit. Ini panjang cerita ni, tidak boleh begitu saja. Ada satu lagi bro. Mana dia kebetulan tadi tu? Saya nak address tu dulu. Tak dapat lah, tak nampak. Soalan dia, kalau ketulan di breast, ada formula? Dia bukan straightforward. Bukan macam ni. Soalan itu tak ada jawapannya. Soalan macam tu tak boleh. Kalau saya bagi jawapan, memang tak kena. Kita kena banyak lagi maklumat yang saya perlu baru kita boleh ke tidak. Dan adik siap dengan formula, siap dengan ubatnya sekali. Siaran tu kena dilengkapkan lagi. It's too short. Macam kata saya datang lah. Saya demam lah. Kau pergi ambil Panadol lah. Yang cakap demam tu dah betul. Sebab dia tak tahu apa yang kita nak. Yang bagi ubat kata kau ambil Panadol lah. Itu, kalau dia kata homeopath, itu homeopath paria kita panggil.
Betul lah. Kita nak tengok simptom dia pandai kat mana. Dia demam. Bagaimana demam ada bila dia demam? Siang hari ke, malam ke, pagi ke, petang ke. Demam dia ada sakit kepala sekali kita tidak. Demam dia ada yang demam sikit-sikit, ada yang demam betul-betul panas. Ada yang demam seluruh badan, ada yang demam bahagian kepala saja. Ada yang kaki tangan ais. Jadi ini semua kita kena tanya. Jadi betul. itu sebab saya kata tadi tu. Kalau dia kata belladonna, itulah hormon paspariah sebenarnya. Bukan saya menghina Ya, betul. orang India. Kita dah biasa di Malaysia. Kita tidak, dalam Malaysia ni kita cerita-cerita tu kita tidak menghina siapa-siapa pun. Kita dah tahu perangai yang orang macam tu, itu dia perangai. Zaman Samuel Belu dulu dia marah tu. Jangan sebut ini paria. Tinggal lagi pasal tu orang pun duk layan dia. Pada sebenarnya tak boleh. Memang itu dia. Kita perangai orang itu. Macam tu. Ada soalan baru, bro. Apa dia? Salam, Prof. Cerita sikit hal buasir tadi. Apa dia? Nak tahu pasal buasir? Buasir ni, ialah kadang-kadang bila buasir ni, buasir ni diwujudkan sebab bahagian situ sudah lemah. Anus, bahagian kita rektum sudah lemah. Antara lemahnya, yang menyebabkan dia lemah daripada atas. Mungkin daripada kita ada gastrik, lepas ada gastrik, ada GERD. Lepas tu dia melemahkan usus kita. Bila usus dia dah lemah, dia lemah tu sebab dia tak cukup dapat darah. Itu antara sebab utama kenapa badan kita lemah. Darah tidak betul-betul berjalan. Jadi bila tiba kat bawah, dekat rektum tu, lagilah keadaannya. Dan situ pula kotor. Kotor. Jadi dia dah kotor tu, dia dah mula-mula sebelum dia dapat buasir tu, benda tu dah bengkak. Jadi kalau dia lepas buang air besar, dia duduk basuh banyak-banyak, sakit. Ya, betul. Panas, berdenyut. Dia punya bengkak tu dan dia punya mucus situ pun dah kurang. Lendir-lendir situ yang menjadi, orang kata dia punya menampal kulit-kulit nerve kat situ sudah kurang. Jadi dia mudah dijangkiti. Jadi dia duduk, dia lepas buang air besar tu, benda dah bengkak, dia agak-agak dia silap dia sembuhkan air je ke situ, lepas tu dia pakai baju lah, pakai seluar. Benda tu tidak bersih. Kalau kena sabun, pedih. Dia kan saya boleh cerita. Dia pedih. Jadi dia lebih kurang, dia pun duduk. Duduk pun tak boleh. Sebab bengkak lagi. Itu mula-mula. Kemudian dah lama-lama, dia pun itu sambal pun tak boleh itu, tak boleh tak makan. Itu apa tu, masak lemak cili api pun kalau kita tengok, kita tak boleh lepaskan. Jadi itu semua yang membuatkan proses penghadaman hingga kebuangan tu terjejas. Jadi tempat yang dah bengkak ni tadi, situ pun memang amat kurang darah datang. Itu sebab dia boleh bengkak tu. Jadi bila kita dah lama jadi situ, jadi benda kotor dia jadi luka ke. Bila luka dia susah nak baik. Jadi ulcer ke di situ. Dan segala-galanya datang, akhirnya yang paling takut kita datang ialah kansernya. Jadi pada saya, bila orang datang tu, saya kata tak ada problem. Saya tak cerita je yang cakap pasal kanser pasal apa. I think I can solve your problem. Kita bagi ubat. Apa kita buat? Daripada atas tu kita kuatkan. Dia punya gastrik tu, kita kuatkan, kita kurangkan gastrik dia, kita kurangkan dia punya angin, daripada dia proses makanan tu, angin tu keluar, kita
kurangkan itu dan kita kuatkan balik dia punya usus supaya darah dapat mengalir dengan baik. Dan usus dia kalau dia tak lemah, dia tak boleh tolak itu najis turun bawah. Itu yang dia sembelit itu. Jadi bila semua dah kuat, dah bagus, darah dah bagus, itu secara natural itu apa tu, puasa itu boleh naik balik. Dia tak payah nak pergi sapu. Saya tengok kawan baru-baru saya jumpa, dia tengah sapu ubat. Kata apa? Aku belum pernah sapu ubat lah. Ubat tu pun ubat ceplak. Orang gunakan nama saya. Saya kata aku mana ada keluarkan ubat sapu. Ni orang sudah pakai kau punya nama, tak apa kata. Aku harap duit yang dia buat tu dia tak beri anak dia makan lah, anak bini dia makan. Kalau dia beri tu, buruk akibatnya tu. Duit penipu. Ya, tak ada berkat tu. Tak ada berkatan. Jadi nanti kalau orang ada kawan kata kau pergi cari isu dia, kata tak payah. Tak payah. Jangan kita nak jadi bodoh macam dia juga. Jadi itu dia. Jadi buasir ni sebenarnya itu kata rektor benda tu boleh selesai dengan senang. Boleh selesai. Bahkan bila saya bagi ubat orang daripada gastrik, sembelit, kemudian buasir ni, ketika ni saya sudah bagi dalam tu ada remedi untuk kanser sekali. Kita bagi. Orang mati, kalau tidak ada kanser, kita bagi ubat kanser sikit tu, tak ada masalah. Dia bukan datang masalah. Dia bukan Kita datang masuk kanser. sikit lah. Itu dia caranya. Dan dia tidak mengganggu keberkesanan ubat tu. Kita mesti tengok juga, jangan kita campur nanti dia mengganggu keberkesanan ubat tu. Dia rosakkan ubat. Jangan sampai macam tu. Jadi sebenarnya benda tu boleh selesai. Ya. Pada orang yang bertanya tu, saya harap tu lah. Kalau you need more explanation, in-depth punya explanation, you can call me. Kita boleh buat video call. I can address your problem personally. Okay. Ya. Ini dah dekat 2 jam, 1 jam setengah. Tak boleh. bro. Saya besok ada kes. Okey, bro. Okey, saya besok ada kes saya. Nanti ni bercakap ni 1 jam lepas ni baru saya tidur. Dia tengah hot ni, dia tak boleh terus tidur. Cooling down lo. Cooling down saya perlu 1 hour. Ambil air, minum air. Kalau ada apa-apa benda dalam peti air sekarang, makan sikit. Lepas tu baru saya semayang. Memang saya lewatkan semayang tu sebab saya nak ambil air semayang apa semua, nak cool down. Cooling down proses tu penting sangat. Itu sebab saya tidur. Kalau 2-3 minit saya dah bagian tu, 5 minit jangan cari saya lagi dah. Saya dah tidur. Okey. Cik Anwar. Anwar Hino dah mana lah pergi dia ni? Anda dah tidur, Rod? Dah tidur. Dia nak menulis lagi. Dia buat buku. Okey, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, bro. Terima kasih. Sama-sama.